Apa pandangan doktor tentang jemaah tabligh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda terfikir, adakah jemaah tabligh benar-benar berada di atas jalan yang betul atau masih ada perkara yang perlu diperbetulkan? Mengapa Dr. Maza memilih untuk tidak terus menghukum, malah mengiktiraf kebaikan mereka sambil menegur kelemahan yang ada? Dalam video ini, kita akan kupas pandangan beliau secara adil, lengkap dengan penjelasan para ulama, supaya kita dapat memahami isu ini dengan ilmu, bukan sekedar emosi. Tonton sampai habis kerana penghujung video ada kesimpulan yang mungkin mengubah cara Anda melihat perbezaan dalam kalangan umat Islam. Pandangan doktor tentang jemaah tabligh. Okey, apa pandangan beliau Sebab depa mai jemaah tabligh ni? depa duk mai iktikaf masjid saya. Saya tak tahu siapa yang tanya ni, tapi yang pertamanya ialah kalau orang datang nak beriktikaf dalam masjid kita, kita tak boleh larang orang. Hanya kerana kita kata hang jemaah tabligh tak boleh main iktikaf, tak boleh lah. Kerana masjid ni untuk semua orang. Bila dia datang ke dalam masjid, dia tak mencemarkan masjid, dia tak mengotorkan masjid, kita kena bagi dia masuk. Kita tak boleh tengok, dia hadir jamaah tabligh tak boleh masuk dalam masjid. Betul Ini sekali. Jadi masjid bukan setengah bukan orang milik ini tak betul, perorangan, dia tak tapi dia harap saya dah bagi tahu di perlis ni insya-Allah tak ada siapapun lah. itu Kerana kita tengok orang tu umpamanya jemaah tu kita tak atau suka, dia beribadah masuk di dalam masjid kita tak bagi. Kita nak tak bagi kena ada alasan syar'i yang sah. Kalau dia main-main dia pergi pengotok umpamanya dia bawa letak dengan payung pada depan tempat tu imam apa semua, tak apalah. Tapi kalau dia main semayang, so kita dia nak iktikaf, dia nak duduk 2 hari ke 3 hari ke masjid. Kerana masjid ini adalah rumah Allah, bukan tempat kita. Okey, betul. Bukan harta benda kita yang mana kita boleh larang orang-orang nak beribadat kepadanya, kerana Allah menyatakan wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang lain masuk ke dalam masjid Allah. Kalau memang tujuannya untuk mengotor masjid, baru adapun jamaah tabligh itu sendiri seperti mana pertubuhan-pertubuhan yang lain. Padanya ada benda yang baik dan juga padanya mungkin ada perkara-perkara yang boleh untuk kita nilai semula. Usaha dia mengajak orang datang ke masjid untuk bersolat berjamaah, sesuatu yang baik. Itu baik, betul. Bahkan sebahagian daripada tindakan mereka itu mungkin pada zahirnya lebih ikhlas daripada ramai orang lain yang bila ceramah ke apa mengharapkan habuan, mereka pergi keluar tidak mengharapkan apa-apa, mengajak orang datang ke masjid. Kita hak bagus, kena kata bagus. Mereka melazimi solat berjamaah, itu sesuatu yang baik. Bahkan mereka mewajibkan untuk diri mereka solat berjamaah, itu juga tak apa. Walaupun solat jamaah itu pada jumhur tidak wajib. Ia wajib di sisi mazhab Hanbali, tapi di sisi jumhur tak wajib. Apa yang orang tabligh pegang itu sama dengan apa yang dipegang di Saudi, cuma mereka tak kena panggil Wahabi lah. iaitu mazhab Hanbali, bukan Wahabi, mazhab Hanbali, yang mana mewajibkan hal ini. Ada dalam buku fadail mereka hadis-hadis yang dhaif. Ya, ada. Dan hadis-hadis yang dhaif itu bukan saja dalam buku fadail jamaat tabligh, ada juga dalam kitab-kitab yang lain. Cumanya golongan Maulana dalam jamaat tabligh yang menulis kitabul fadail itu, kelihatannya mereka ini agak menekuni ilmu hadis. Mereka menyebut juga hadis-hadis itu, dan mereka kadang-kadang memberikan ulasan-ulasan juga para ulama di situ. Dan kadang-kadang dhaif itu tidaklah terlalu dhaif yang khafif, dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan, yang mana dhaif yang ringan itu boleh untuk dijadikan targhib sebagai satu galakan, walaupun tidak boleh dibina di atasnya mana-mana ibadat yang baru, tapi dia boleh menggalak. Dia boleh menggalak. Dan ini
Melainkan kalau sekiranya ada benda yang tak sesuai. Misalnya riwayat Imam Ahmad yang dimasukkan dalam Fadailul A'mal, bahawasanya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga secara merangkak kerana kekayaannya. Ini tak patut. Kerana dia adalah merupakan asyar mubasysyirin bil jannah, salah satu daripada 10 yang dijamin syurga. Kalau orang kaya macam Abdul Rahman masuk syurga merangkak, artinya orang lain hak kaya di kalangan umat Islam pakai terlentang terus lah. Betul, itu logika yang hadis-hadis yang seperti ini tidak wajar untuk dibaca kepada umat Islam tanpa dihuraikan, kerana ia boleh memberikan kesan yang tidak begitu baik kepada umat Islam. Namun banyak benda yang positif, yang baik, yang mana kita sebut yang baik dan kita bagi tahu yang kurang baik diperbetulkan. Seperti mana juga kumpulan-kumpulan lain, semua kumpulan ada masalah. Kalau kerana ada satu dua masalah pada kumpulan berkenaan maka kita haramkan dia terus, maka tentulah susah untuk kita hidup, kerana kita sendiri pun ada kelemahan-kelemahan. Betul. Bila saya imam subuh, makmum suruh saya lambat sikit sujud sebab ada yang nak baca qunut. Ni satu hal. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Dia tak baca qunut, kita tak payah baca qunut lah. Kalau orang perlih pi ke negeri, tu imam tu baca qunut, angkat tangan, kita angkat tangan tak? Kita angkat tangan. Tak ada lagi orang perlih kata kapiak dah tu imam ni, tak ada. Jangan duk mereka. Jangan terlalu mudah mengatakan kafir dan sebagainya, guys. Ada pasal apa ni? Dalam tempoh berkabung 4 bulan 10 hari seorang isteri, apabila kematian suami, boleh tak isteri sebut keluar bersih kawasan rumah, potong rumput dan keluar ziarah ibu tua? Wanita apabila kematian suaminya, maka dia asalnya berkabung selama apa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Okey. Dalam tempoh berkenaan, asalnya agama dia tak mau wanita ni kelihatan macam sonok pula suami dia mati. Jadi dia jadikan wanita ni dia tak bersolek, dia tak pakai pakaian yang menonjol. Pada waktu itu dia tidak keluar daripada rumah dia tanpa sebab, kerana nak mengelakkan supaya ada salah sangka. Hikmah dia lah, hikmah dia. Salah sangka orang kata, "Ui, dia ni syok lah suami dia mati." Kan, sangka buruk. Tapi Allah telah tetapkan 4 bulan 10 hari di atas hikmah yang Tuhan saja tahu. Ta'abudian kita terima 4 bulan 10 hari. Tapi oleh kerana insan ada kehidupan, kalau dia ni bekerja, kalau sekiranya dia 4 bulan 10 hari tak pergi kerja, habis ni orang buang kerja dia, dia tak boleh nak survive hidup sampai pada ni. Dia boleh tak pergi kerja? Dia boleh. Tapi boleh. Lepas kerja dia balik lah rumah dia. Jadi kalau kita kerja, rumah dia semak samun, ulang pun semua main. Dia duduk tunggu 4 bulan 10 hari baru nak potong. Tak lah, dia pergi potong lah. Ibu dia sakit, memerlukan pertolongan dia, kena ziarah, dia pergi tak? Dia pergi. Tapi lepas pergi tu balik tengok dengan mak, lepas tu pergi pula shopping, beli pula beg tangan baru pula. Yang tu tak boleh lah. Dia pergi buat perkara yang berkaitan, yang dia perlukan sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sesi soal jawab ini, Dr. Maza menyampaikan pandangan yang cukup seimbang mengenai jemaah tabligh. Beliau tidak terus menghukum atau memuji secara membuta tuli. Sebaliknya, mengajak umat Islam supaya berlaku adil dalam menilai mana-mana gerakan dakwah. Menurut Dr. Maza, masjid adalah rumah Allah, bukan milik mana-mana kumpulan. Selagi seseorang datang ke masjid untuk beribadah, beriktikaf dan tidak melakukan perkara yang menyalahi syarak atau mengganggu jemaah, maka tidak wajar mereka dihalang hanya kerana mereka berasal daripada jemaah tabligh atau mana-mana kumpulan tertentu. Prinsip ini sangat bertepatan dengan firman Allah yang melarang manusia menghalang orang lain daripada memasuki masjid Allah. Dalam
masa yang sama, Dr. Maza juga mengiktiraf bahwa usaha jemaat tabligh mengajak umat Islam mengimarahkan masjid, menjaga sholat berjemaah, dan keluar berdakwah merupakan satu amalan yang baik. Bahkan beliau menyebut bahwa keikhlasan sebahagian mereka dalam berdakwah tanpa mengharapkan ganjaran dunia patut dihargai. Namun begitu, beliau turut memberikan teguran antara yang disentuh ialah penggunaan sebahagian hadis dhaif dalam kitab Fadail A'mal. Dr. Mazhar menjelaskan bahwa perkara ini memang dibahaskan oleh para ulama sejak dahulu. Hadis dhaif yang ringan, ada ulama yang membenarkan penggunaannya dalam bab galakan beramal, tetapi ia tidak boleh dijadikan asas untuk menetapkan hukum baharu atau mencipta ibadah yang tidak pernah diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan ini sebenarnya hampir sama dengan ramai ulama muktabar. Sebagai contoh, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sebahagian besar ulama hadis membenarkan penggunaan hadis dhaif yang ringan dalam bab kelebihan amalan dengan syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, ulama seperti Syekh Albani lebih cenderung supaya ulama Islam berpegang kepada hadis sahih bagi mengelakkan kekeliruan. Perbezaan ini menunjukkan bahwa ia merupakan ruang ijtihad para ulama, bukan alasan untuk saling menyesatkan. Begitu juga jika kita melihat pandangan ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, mereka turut menghargai usaha dakwah jemaat tabligh, tetapi pada masa yang sama menasihatkan supaya mereka memperkukuhkan ilmu akidah dan sunnah. Artinya, kritikan yang diberikan bukanlah untuk membenci mereka, tetapi sebagai nasihat agar dakwah menjadi lebih sempurna. Hakikatnya, tiada satu pun jemaah atau pertubuhan yang bebas daripada kelemahan. Setiap kumpulan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang paling penting ialah kita mengambil kebaikan mereka dan menegur kelemahan mereka dengan adab serta ilmu, bukan dengan kebencian dan permusuhan. Inilah message utama yang coba disampaikan oleh Dr. Maza. Beliau mengajak umat Islam supaya meninggalkan budaya mudah melabel orang sebagai sesat, bid'ah, atau wahabi hanya karena berbeza pendekatan. Sebaliknya, marilah kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah, serta penjelasan para ulama yang muktabar dengan penuh hikmah. Kesimpulannya, jemaat tabligh mempunyai banyak sumbangan dalam menghidupkan masjid dan mengajak manusia kepada solat. Pada masa yang sama, jika terdapat perkara yang perlu diperbaiki, ia hendaklah ditegur dengan ilmu dan kasih sayang, bukan dengan menghukum secara melulu. Perbezaan pandangan ulama adalah perkara yang telah lama wujud dalam khazanah Islam, dan ia sepatutnya menjadikan kita lebih matang, bukan lebih bermusuhan. Jika Anda setuju bahwa umat Islam perlu bersatu atas ilmu, adab, dan kasih sayang walaupun berbeza pandangan, tuliskan pendapat Anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas lagi kupasan ceramah serta isu-isu semasa daripada para ulama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.